Sekali pandang macam ya, sekali pandang macam bukan. Abang dah sampai dah ni yang abang tertunggu-tunggu. Kymco AK Premium. Abang nak tahu tak apa features yang menarik? Layan video ni sampai habis. Tengoklah body dia. Siapa je tak idaman. Kymco AK550 dah macam T-Max ni. Okey, mai tengok enjin dulu. Mai dengan twin engine 550.4cc liquid cool. Untuk output pula boleh dapat 50.9 horsepower, 52 Nm torque. Kymco pun bagi double disc brake dekat depan, 4 piston caliper daripada Brembo. Dekat belakang single disc brake, 2 piston caliper daripada Brembo juga. Tapi motor ni mai dengan AIBS, Advanced Intelligent Braking System. So lagi selamat lah. Untuk suspension, dekat bahagian depan mai outside down fork. Dekat bahagian belakang pula pakai monoshock. Tapi itulah fuel tank capacity dia 14.5 liter je. Agak-agak cukup ketat ni. Mai tengok dekat bahagian cockpit, semua button ada dekat sini. Motor pun siap ada cruising control. Button dia ada dekat depan ni juga. Nak on motor tak ada masalah, tekan je button ni. Lampu dekat bahagian depan ni semuanya fully LED, ada DRL. Belakang pula fully LED juga. Kalau motor berkuasa besar yang lain main dengan rantai, tapi yang ni dia pakai bag sebagai final drive. So kalau dari segi performance tu lagi padu lagi. Untuk features yang lain termasuklah tire pressure monitor. Windshield ni automatic tau. Yang ni paling tinggi dan yang ni pula yang paling rendah. Sebelah kiri ni pun siap ada handbrake. So tak ada masalah lah, memang lagi selamat ni. Kalau dah nama pun Maxi Scooter, of course lah dia punya riding position dia memang selesa. Tengok tempat letak kaki ni pun dah dah nak buat long distance tak ada masalah. Senang cerita memang berbaloi walaupun abang bayar mahal motor ni. Nak dapatkan tekan je beg biru dekat bawah, nanti dia roger semua detail. Maksudnya berbaloi tak bayar mahal-mahal dapat semua benda ni.